Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita akan buat sikit kayuhan sebab cuaca nampak redup. So kita kayu sikit, tengok macam mana. Mula kita kena setting ni dulu. Okay, setting okey kot. Okay, video ni dia tak ada terus direct lah, sebab kadang-kadang kalau nak ikut terus yang nengok tu nanti boring. Nampak? Yang kayu tak kasut lah kan, tapi yang nengok nanti boring. So kita akan cut lah, record sikit, cut. Record sikit, cut. Kalau ada jumpa apa peristiwa menarik ke, kita boleh record lah dengan menggunakan GoPro Hero. Nampak? Okey, kita mulakan perjalanan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baru saja melepasi pekan Bani Lama. Nampak? Sekarang kita menuju di bawah jambatan kereta api. Cuaca pada petang ni alhamdulillah. Awet tu Usha, nampak? Tu baru naik bisikal awet tu Usha. Kalau naik motor besar, nampak? Jangan ingat royo je ke boleh awet Usha. Apa tadi? Cuaca. Cuaca petang ni alhamdulillah redup. Tapi dia berangin sikit. Kira sesuai lah untuk aktiviti petang kan. Daripada yang ada masuk lah, yang diberi rezeki masa, alhamdulillah lah. Yang tak ada masuk, naik becano kan, masing-masing punya bahagian kan. Okey, kita sambung lagi nanti. Okay, jambatan ni sedang direnovate. Tak tahu dia nak buat apa, nak buat jambatan macam Pulau Pinang ke apa, tak tahu. Tapi sedang lah dalam pembinaan. Untuk basikal motor masih boleh lalu lah. Tu nampak dirigi tu. Untuk basikal motor masih boleh lalu. Untuk kenderaan kereta dan katil tak boleh lah. Nampak? So depan ni ada dua lorong. Satu kanan boleh, terus boleh. Tapi aku ambil keputusan untuk terus lah sebab kurang bumper. Nampak? Kita ambil terus. Kanan tu boleh kan, jadi bumper banyak. So kalau tengah speeding tu dia potong. Sedang kalau yang mencari average memang tak boleh dapat lah. Baru average nak naik dah kena break. Baru nak naik dah kena free sebab bumper. Sini dia tak ada bumper sangat. Okey. Badan pun macam terasa penek sebab semalam tidur pun kurang. Tak apalah, sebab dah alang-alang kayu ni. Turunkan lah. Dia terasa penek dengan tu, terasa ni, nampak? Tak apa. Malam kan boleh tidur, tidur awal, nampak?
ni dia sunyi sikit. Memang tak kira lah pagi ke petang ke, dia memang sepi sikit. Macam lorong 2/4 sepi, nampak? Contoh dia memang jarang, kurang orang lalu sini. Ini hari langsung tak ada orang lalu. Dan kompong-kompong ni kalau malam ni golap. Nampak? Depan tu ada climbing. Aduh. Ni kalau budak Kotam tak suka tengok climbing ni. Ponek. Dia climbing ni kalau tak attack tak bonek. Relax je janji naik. Tapi selalu kalau bukit dalam kamera dia tak pun nampak sangat. Dia nampak macam rata. Dia sebenarnya bukit. Ini jalan ni nanti tu tembus Jalan Besar. Jalan Besar nak Kerincing dengan Sungai Gembung. Tu Simpang 3. So kita akan ambil belah kanan. Ni. Depan tu Masjid Sungai Gembung. Pada cyclist yang duduk di area di sini, kita sangat beruntung lah, bertuah lah, alhamdulillah. Sebab ada jalan-jalan kampung macam ni yang boleh kita kayuh pagi, petang, malam. Kalau KL ni tak ada. Keluar rumah bas lalu, trailer lalu, nampak? Macam mana kau nak kayuh? Habis-habis dia pergi KLCC lah. KLCC kalau kayuh banyak lah undang-undang dia. Tak boleh sembarangan lah. Nampak? Macam sini hijauan. So mata tu tenang lah, mata tenang kan. Nampak hijau. Tak ada serabut kepala lah. Relax je kayuh. Korang jogging ke, jalan kaki ke sini memang sesuai lah. Amat beruntung. So Grab bondo yang dah ada 24 mata free. Kono Grab, kalau tidak rugi lah. Ini jalan ni speeding zone pecut. Nampak? Tapi untuk petang ni dia rasa tak ada yang nak pecut. Terpaksa pakai perkataan santai lah. Ponek. Jalan ni memang sedap. Sebab dia lebar, dia rata. Memang sesuai untuk mengucut. Batu, oi, munyit oi. Munyit garang. Ngojar tu. Hari-hari dia lalu pun dia ngojar. Lapar munyit tu. Sian. Tahu tadi buat nasi bagi dia makan. Depan tu lagi banyak munyit. Yalah, cuma keadaan kalau kayuh dekat pinggiran hutan ni, bukan hutan lah, somak lah, kau nak hati-hati lah. Mana tahu kan. Hati-hati. Sentiasa berwaspada. Nampak? Depan sikit ni kita akan melalui kawasan kubur lah. Kubur Sungai Gembung kot nama.
Dan sampai sekarang tak tahu nama kubu-kubu apa. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diorang. Kita beri salam, sedekah Al-Fatihah. Dan sepanjang-panjang jalan, dia yang paling suka jalan ni. Sebab dia gelap. Sejuk, dia sejuk. Nampak? Lagi tu dia turun bukit lah. Pernah sekali tu hari, Dan dengan Boslan Kayuh sini malam. Ni depan ni lah. Depan ni Ulas sawah Sodang nak melinteh. Ingat bumper. Nampak tapi tak boleh nak elak lah. Terlanggar kat badan. Tapi dia steady. So tak rasa apa. Dia badan toba. Nampak. Benda-benda tu lah kena hati-hati. Okey, kita hampir sampai ke destinasi yang nak dituju. Iaitu di kampung. Banyak kereta ni. Kampung Sesepan Klubi. Ini pagi ya. Depan ni ada tanjakan. Bak kata orang Indonesia tanjakan. Bak kata kita climbing sikit je. Nampak.
Tapi terasa orang ponek nampak. Okey. Kalau kita terus depan sana belah kanan, tu rumah parent Boslan depan tu. Tapi kita tak ke sana lah. Depan lagi Kuda Hamdan. Kita ke sini. Nampak ni kanan. Keluar. Aduh, tak apalah. Nanti lihat kejap.